Japan. G1 just ended, right? G1 is like last week or last 2 weeks? Last week. I think couple of weeks Couple ago. weeks, that's couple of weeks, yeah. Japan. And I wish I was there, Japan. Have you been to Japan, Hanan? 3 times. 3 times? Yeah. Oh, yo! How was it there in Japan? I went for summer, I went for snow, and I went for spring. Oh, main Beyblade tak? I go for Gundam. Ush. Oh, okay. Oh, ni zaman-zaman sebelum Beyblade ni. Before I was kena rasuk ke Beyblade X lah. Okay, apa asal cakap pasal Jepun ni? Because today we're inviting a blader guest. Blader guest? Very special blader guest. Okay. Yes. But before that, let's do our intro. Let's do our intro. Saikyo Production. Assalamualaikum and konnichiwa. And good afternoon. And this is Mambebe Podcast episode 12. Woo! Alright. That introduce yourself that because I am Beyblade Daku. Beyblade Duck from Neozito and 名前は半々ブレイダーです。Neozito Group です。そうですか。そうです。Alright, Anan. Cerita pasal Jepun tadi. Sebab kita ada guest yang baru balik dari Jepun. Yes. And this is a very special guest, which is our Malaysian champion. G1 champion for 2025. Okay, nama dia Akmal. Apa lagi nama dia? Muhammad Akmal Hakim. Boleh panggil And Akmal. he's born from Hakim Sen, the Japanese Sen ke, Mal? Oh, Sen. Okay. And he's originally from Cebu, Sarawak. Cebu, Sarawak, bro. Represent. And currently dekat Putra Perdana. Living kat Putra Perdana. So, shall we bring our special guest? Jangan nak baca sikit ni. Dia start main Beyblade Gen 1. Wow, otai bro. Daripada Bakuten. Ya? Bus. Daripada bus. Oh, ni soalan. Apa aku ni? Okay, bus. Alright. And then hobby other than Beyblade banyak. Currently TCG and Beyblade. And Beyblade. And his achievement just started 3 months 3 months and then terus G1 G1. And then dia banyak champion unofficial. Jadi pun banyak. So it's an honor to have him here. You can see his medals and his look at trophy. That golden drum brave trophy. Golden drum brave. Lepas ni hilang. tak. Gurau. Okay, without further ado, let's welcome our special guest today, Akmal. You are last year's G1. Bukan 24 No, 24. Sorry guys. Akmal. Pakai baju Beyblade. Jepun dan Malaysia. Harimau Melaya. Baju cantik this year? Last year burung. Yang warna turquoise tu. Tapi warna turquoise tu melambangkan negara. Yang ni semua sama je. Diorang ada yellow, diorang ada double red, diorang ada double colour blue. Diorang tak ada identiti negara. Oh, so yang turquoise tu for Malaysia lah? Yeah. Oh, asal bagi Malaysia turquoise tu? I don't know. Gila sabotas. But either way, this year's 2025 G1 champ in Malaysia is Akmal. So we don't talk about the last year's one, we talk about this year's one. Yes. So boleh introduce nama siapa from clan mana? So ni Assalamualaikum. Saya Akmal from Waiba. Waiba. And then Akmal dah berapa lama main Beyblade X? So nak kira start balik cerita kan. So start dengan hobi mula-mula. Hobi banyak. Dari TCG ke RC Drift ke TCG balik ke RC Drift balik and then baru burst. Ada main burst. Yeah. Burst yang mana?
Berstart dengan Joseph. Achilles yang empat ada pedang tu. Yang pedang tu. Yang extend. Oh, extend. Extend is Joseph. Union Achilles. Oh, That is so- GT. Bukan. Yang mula-mula tu. Oh, mula-mula? Oh, yang extend. Joseph. Chosetsu. Joseph. Chosetsu. Itu lah. Hmm. Studies tu lah. Chozi. Chozi. Turbo. Chozi. Oh, lama juga members. Yeah. Masa dulu ada masuk competition apa semua ke? Masa dulu saya yang organize. Oh, ya ke? Dekat Sibu lah. Dekat Sarawak lah. Sarawak. Sibu. Oh, I see. Time tu semua bootleg Oh, ke. Thai bro rupanya. Boleh punya tournament mana? Time tu bootleg ke. Nak ambil minat budak-budak kan. Oh. Kalau nak beli yang TT tu time tu, wih mahal weh. Ya. Betul. Oh. Sebelum ni dekat Sarawak, main kat Sarawak. Aha. Ada plan ke? Apa nama? Sibu Beyblade. Sibu Beyblade. Sibu Beyblade. Oh. Okay. Bila datang ke Semenanjung? Kira ngam-ngam sebelum Covid tu rasanya. Oh, ngam-ngam sebelum Covid. Oh, kira rasanya 2 bulan sebelum Covid tu. Okay, datang sebab kerja ke? Oh, Kerja. kerja. Dapat kerja kat sini lah. Kan dapat kerja memang Mencari kerja. mencari kerja kat sini. Lepas tu Covid. Lepas tu Covid. What a timing. Jam. Jam. Masa tu jam. Nasib baik ni dapat buat Grab. Okay lah. Oh, okay. So masa Covid tu Uish, macam mana like Covid, Grab masuk. oh, Bagi start lah. Grab masa Covid tu lah. Ha. Oh, yelah. Masa tu memang semua orang tak boleh keluar. Semua tak boleh keluar. Lepas tu memang Grab food, Grab saja. memang masa tu memang was so doing well sampai guys budak-budak sekolah tak nak pergi U kan. Because of that lah. Tu. But nowadays dia dah Turun dah lagi. tough sikit kan. Yes. Tough game. Alright. So Akmal kerja Grab lah. So saya always macam tertanya-tanya macam kerja Grab ni kan, kita set time sendiri ke? Grab set time atau for you. Grab ada macam you kena kerja from this time. Kita set masa sendiri. Set masa sendiri lah. Semua So masa dia flexible sendiri. lah. Flexible sangat-sangat tapi ada insentif time tu. Kalau macam ada certain driver nak cari insentif tu, dia start lah masa insentif. Oh, maksudnya macam time yang macam peak hour semua tu kan? Bukan, dia ada insentif time macam 4 sampai 8. Oh, kalau tu Grab subscribe tu driver dah lah. kena fulfill dia punya Kena schedule fulfill tu lah. kena fulfill kalau sekarang 38 job. Oh, Seminggu. Dia Petang dia punya apa? Dia punya requirements lah. Requirement masa. Oh, faham. Requirement dia 38 job. Masa 4 sampai 8. Okay. So which area yang mostly Akmal operate? Cyber lah. Cyber. Cyber Oh, Syariah. patutlah dia pergi Fuji selalu. Yeah. Patutlah macam Fuji. Podium Fuji. Alright. Okay. So kerja Grab ni banyak challenges dia. Banyak Macam-macam. Macam-macam. Is it challenges yang the delivery itself ke ataupun orang? Saya driver, so most of it orang lah. Orang. Yes. Dia kadang-kadang ada yang tak gerti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Melayu ada juga. Oh, so it's difficult to communicate lah. Communicate, lepas tu kadang-kadang ada yang tak nak tol ke apa semua. Dah. Wush. Faham. Tambah-tambah So lagi, kena ikut jalan jauh lah. ada sekali tu dari cyber nak pergi BSP. BSP Okay. Bandar Sarjana Putera tu lah. ha. Kita nak tol. Tak turun. Tak nak nak tol. Oh, tak nak turun. Mana Apa- bro? apa- Tak nak tu. Selama je dia gaslight penumpang. Okay. Alright. Since Akmal is a Grab driver, can you tell me one of your best and worst experience as a Grab driver, Wish. including passenger wise? Kalau best sangat-sangat tu rasanya tak ada kot. Tapi yang bestnya biasanya ada hantar pergi ke Melaka. Lepas tu dapat balik pergi Melaka, pergi ke cyber. Bukan cyber lah, KL lah. Oh, so masa kat Double Melaka trip tu lah. dapat satu lagi penumpang lain. Yes. Okay. Yang masa pergi tu dah dapat double trip kan? Oh, Biasa pergi ada orang, balik ada orang macam tu lah. Oh, okay. Biasanya kalau pergi jauh-jauh ni
balik tak ada orang. Ni ada orang. Okay. So taklah sunyi sangat kan. Rezeki. Alhamdulillah. Worst experience? Yang worst tu sama agak nak kata worst tu taklah teruk sangat. Dia terjadinya pada hari malam. Oh. Mistik. Dekat hospital. Oh. Dekat hospital tu. Bisik dekat-dekat. ASMR. Ada di time tu hospital apa nama tu yang dekat Sungai Besi. Sungai Besi lah yang ada kubur belakang tu. Hospital apa? Dekat Sungai Besi? Tak tahu. Okay, betul. Nama we will post a photo. Tak itu tambah kerja Psyche Production. Allah kamera tengah buat. Hello. Aku tak ada orang frame dah. Okay. Cukup pasal Grab. Nak tanya pasal ni paling penting ni. Let me ask my first question. Anhan, tanya. Apa perasaan anda bila bergelar juara G1 Champion? Wish, perasaan biasa je. Tak ada. Biasa. Saya menang motor, Mak. Saya menang motor. For real. Perasaan dia memang time dia announce time menang itu lah, time kat IOI kan. Shock lah. Bukan shock terkejut. Excited. Menang Menang Lepas tu malam tu kan dah habis interview apa semua. Pukul 8. Lepas tu balik pun macam Tu lah. apa tiba-tiba jadi ni. Balik dia orang habis pukul 7:30 tu kan. Ya betul. Saya masih dekat dia punya stage tu. 9:30 baru balik. Duduk kat situ. Masih fikir macam tak percaya. Betul ke kan. Macam tu lah. Okay. Tapi macam sebab Beyblade X baru start kan? Beyblade X betul baru start. Baru terracun. Baru terracun. So mesti rasa macam mesti macam excited kan? Excited and then tak sangka kan? Wakil Malaysia. So masa nak wakil Malaysia tu dia proses dia susah tak? Macam kita nak pergi ke Jepun tu. Like macam proses dia nak beli tiket apa semua. Tu biasa lah. Lain semua handle lah. Dia handle Kira. Kira handle. So Kira handle lah. Okay lah. Dia tak handle lah. Okay. So dapat free trip lah pergi Jepun. Yeah boy. Yang penting sampai Jepun apa yang best jumpa kat sana? Makanan ke? Makanan susah cari. Yang halal lah. Makanan banyak. Susah cari. Nak halal susah cari. Tak, saya makan telur hari-hari. Macam ramai orang pergi Jepun dia makan telur je hari-hari. Omurice. Telur. Apa lagi? Pagi-pagi tu pergi lah ke Minimat. Pergi sandwich egg tu. Pergi sandwich egg. Tu lah. I see. Sana masa pergi hari tu sejuk tak? Sejuk. Tapi dia punya sejuk kalau kena matahari tu ada sepanas lah. Sebabkan kita selalu jalan-jalan kat sana kan. Peluh-peluh. Sejuk genting. Yes. Kalau jalan-jalan badan panas, so taklah rasa sejuk sangat. Faham. Okay, masa masuk pertandingan Asia Cup tu kan? Asia. Ni dekat Japan kan? Kat Japan. Asia Cup kan nama dia? World Championship. Apa aku ni Asia Cup? World Championship bro. Sorry. Hujung tahun ni. Belum lagi. Ada perasaan macam berdebar-debar ke jumpa blader lain? Nak kata berdebar rasanya tak ada, thanks to my father lah, ayah. Ayah dia askar, bekas askar. So macam dia punya nak kata bukan training lah, dia cara ni pembesarannya. Dari kecil dia dah ajar macam jangan terkejut. Kalau boleh jangan terkejut. Nak terkejut pun dah masuk that time lagi. Relax je. Saya angkat kening. Dah jadi stiker dah. Banyak stiker. Masuk Malaysia. Ada country banyak meme about him dia. Tengok negara lain pun pakai juga meme Akmal yang angkat kening.
Okay, kenapa Akmal pakai tanjak? Macam Crimson pun pakai tanjak before that. Malaysia representative. Itu represent like macam simbolik untuk Malaysia lah. Simbolik. Oh, okay. Pakai sana pakai tanjak kat sana. Banyak orang tanya, ni apa benda ni? This Malaysian cap. Pakai cap. Kan cap dia headwear, tradition headwear. Saya bagi tahu macam tu lah. Tradition headwear. Okay. So this one boleh, ni combo yang bawa pergi Jepun itu Ni ada tukar sikit lah. Ada tukar sikit lah. Semua tukar. Oh, semua tukar. Kecuali blade lah. Blade sama. Oh, bukan ada pakai wide head tak ada? Cuba tunjuk sikit. Cuba tunjuk sikit combo ni, champion ni. Ni favorite lah. Favorite combo untuk currently lah. Shark skill 970 low rush. Lurush. Sedap nama Lurush ya. Lurush. Wah, ni best. Stamina shark. Mesti shark. Saya pun shark pasal dia. Kenapa shark? Jangan cerita shark je. Lagi ni. Oh, ni wizard ni balance kau lah. Balance kau. I like. So ni 5 ratchet dia 560 ball. Oh, asal pakai 160 Orang lain pakai 160, 960, 360. Entah. Ni balance. Macam tadi balance kau. Balance kau. Yes. Oh, okay. 560. Oh, lagi banyak asal ni lah. Really? I didn't know. Contoh lah, nampak kat sini. Dia ada spin kat ujung-ujung tu. LED dia. Nak mati pun boleh lah spin dia. I see. Okay, yang last combo tu PB. Last kali Tengok PB. tu Valkyrie chip. Valkyrie blast wheel biasa lah. Ni 960 Free ball. Ni free ball. Ni sepatutnya hexa. Oh. Ni tukar hari ni nak tukar. Kita tukar angin. Try. And arrow. Alright. Another very interesting question. How does it feel like to fight all three Dransot? Dransot tu. Lepas tu step and stream lah tu. Everyone was shocking. And then we Allah. crazy. Jadi rezeki lah tu. Tapi alhamdulillah next battle dia menang. Time tu ngelabak ya. Ngelabak kau lah. Ngelabak habis lah. Tapi sebelum tu aku nak tanya, apa yang menyebabkan dia pakai Dransot 3-3? Dia tak lepas QC. Dua kali. Kalau macam kita dekat sana nak Jangan pandang aku, pandang aku. nak apa tu, nak QC, apa nama, back check. Dekat nak back check, dia bagi 2 chance. So first chance, kalau tak lepas, dia naik, dia kita hantar, dia datang, kita bagi lah back tu, dia turun kat bawah. Sebab back check tu bukan tempat tu, bawah tu. Kau tunggu lah, lama tunggu. Masuk lab pun. Macam tu lah. Asalnya diorang ada buka skru apa semua. Macam tu lah. And then kalau tak lepas, dia naik, and then bagi tahu lah ada tukar. Lepas tu kalau tak lepas juga, dia bagi default. Default Beyblade lah. BX01 Dransot. Asal dia bagi 3 Dransot? Kenapa dia tak bagi Dransot, Hellside, Arrow. 3 Dransot. Saya pun terpingah-pingah kenapa. Terkejut kan? Dransot, lepas tu Dransot. Apa? Macam tu lah. Dia jadi macam advantage juga kan? Yes. Because of that, and because all three are very aggressive kan? Consistent. Boleh tahu macam mana nak launch. Ya, betul. Tapi dia pun tak tahu asalnya macam tu. Yelah, dah terkejut semua kan? Betul. Everyone in the viewers were surprised. Ya, betul. Why? Serius lah. Dransot, serius lah. Macam apa komen-komen macam-macam. Ni mesti dia macam-macam. But anyways, Akmal, masa you tengah lawan tu kan,
everyone was rooting for you regardless of New Zito ke Waiba ke, Everyone in Malaysia. everyone in Malaysia memang tengok live tu. Ada tulisan Malaysia kat belakang. Choose ni. Kita pusing. Tunjuk gambar. There you go. Kuala Lumpur, the MC's gotta know. Poetic ammo. Mana lah dia buatkan dia sama tapi naming kan. Ada naming. Awak punya tak ada naming? Oh, nameless. Pendekatan penamat. Okay. Tu nak bagi tahu. Memang we all memang rooting for Akmal. And then after that, you won the first round. Then you went to the second round when you fight Omanju King. How did it feel like? Dan sepanjang kau lawan tu, kau ada tak dengar suara-suara? Ada. Sekali. Right before the extreme. Patut. We were not wrong. We listened to extremes lah. We were not wrong. Kita kat live pun dengar juga dia juri ekstrim. Tapi tu lah, faham, dengan harapan si Dransor tu extreme. Kan sebelum tu dia burst. Dia burst. Tapi tak kira first touch. Macam tu lah. Then second launch tu. Okay. So masa okay. So masa balik Malaysia ada rasa macam Ajak. Ni second battle tak. second battle lah. King Manju. Ni lah. Dah datang lah. Ni lah. Yang jerit. Ni yang jerit ekstrim. Ni yang jerit ekstrim sebelum aku main ekstrim. Continue. Timing dia sampai. Tapi dia dengan Imam go all the way to Japan to support Akmal. Shout out to Imam and Rafi to support our Malaysia. Jauh diorang pergi to support. Alhamdulillah. Pasal King Manju. Yes, Manju King. How did it feel like to fight him? Dia pun ada sebut ekstrim juga. Tu tak ada. Tak sikit. Baru nak marah. Sampai kena marah. Alright, continue. Manju King. Manju King dia punya set up apa nama tu? Susunan. Kau counter aku tak, biasanya ini master mengendap. Tapi biasanya yang macam Abang Noah ni, macam yang dua back attacker ni kan, biasanya ikut teori saya dia biasanya yang attack, yang dua attack akan letak attack yang mula-mula. Macam tu lah. And then dia punya stamina and then attack, ataupun attack stamina. Biasanya yang dua attack akan letak attack yang pertama. Wah. Tapi mungkin dia dah tukar-tukar. Lepas tu hantu Jepun sana banyak kan, mungkin dia ada baca-baca. Ramai orang cakap Manjuki ni crazy. Ada adik ni dia kindergarten punya cikgu. Okay. But either way, even though you lose, still congratulations to make it. Congratulations Akmal. Yes. Wakil Malaysia. Congratulations. We're all proud of you, and we also don't forget, we're also proud of Jian also. Yes, Jian also the junior category. Yes. Wakil Malaysia juga. Okay, thank you so much. And Akmal, we hope you continue to be excellent. Win, insyaAllah. Be excellent. Win, saya pun nak juga win. Next time. Sikap is coming December November. Yes. So that means G2 is this month lah. G1, yes. This month. Ada G1 kan? No. Sikap is December. G1 is November. Yes. So G1 tu yang menang G1 tu pergi Sikap lah. Yes. Indonesia. Yay, New Zealand Indonesia. I think for the Indonesia one, I can come because flight is okay. Can hook up with Pieter and then Doom and Sushi. Yes. Okay. This nak highlight sikit lah. Your elbow, you punya chrome tu. Dah. Saya pun ada dapat satu tak? Lepas tu ada dapat extra bro. 2 ni.
Ni memang dia dah glue ke? Dia dah glue. Dah glue. Ini chrome gold plated je lah. Tu memang actual blade. Yelah. Tapi sayang ada glue. Itulah. Kalau boleh bawa keluar. Dia tulis bawa keluar tu. Ni jangan sentuh, saya tak berani. Calah sikit kan habis. Itu memang on Zah. Dia punya ni hadiah masa G1 dua-dua. Awesome. Awesome. Alright. So next question yang paling funny also. Who in Malaysia here, siapa opener kau you tak suka lawan? Ni soalan semua boleh dia dapat. Hot take. Dua kategori. Dalam Waiba dengan semua. Yes. In Waiba and others. So Waiba dalam Waiba Top 3. Top 3 that you hate to fight. yang di But you hate Waiba Bukan hate, but you admit it. susah nak lawan. Susah nak lawan. Macam gila. Susah nak lawan lah. Nak ke mana weh? Jadi boleh jadi co-host ni bila aku tak ada kan. Okay, so top 3 Waiba. Okay, Bang Wan lah. Abang Wan. Asalnya lawan nombor 1 Bang Wan. Masa tak Abang Wan. Nombor 2 Dia toughest lah. Toughest. Bukan Bang Fizi. Bang Wan dalam Waiba banyak yang dual attack. Benci lah. Faham. Benci lah. I tak suka. Guys, trivia. Nama Abang Wan dah banyak kali sebut dalam podcast. Ya, betul. Abang Wan memang legendary. And dia champion Waiba Championship, okay? Yeah. Alright, second place. Second Kram. Ikram. Seteru. Ikram dengan Abang Wan. Ikram ni nombor 2. Ikram nombor 2. Dia tough. Betul. Dia memang tough. Lepas tu nombor 3 Fadil lah. Pun dua attacker juga tu. Si Ikram dia tukar-tukar ikut ni semasa. Okay, sekarang ikut virus yang dia check hari tu. Gurau-gurau Ikram jangan marah. Dia kena influencer kan. So outside Waiba. Ni Nombor 3 dulu. Nombor 3 dulu. Nombor 1. Nombor 3 dulu. Ini Salawan kan. Si Bob. Okay. Combo dia lebih kurang meta semua kan. So sakit lah. Nombor 2 ada terlintas apa entah. Your doppelganger ke? Betul. Si kembar tu. Dengan aku kembar bro. Sanji Kun. Amirul dengarlah. Kembar nama aku. Ya, Amirul memang rupa dia. Si Amirul tu serupa dengan Amirul. Odin. So ya, second place Sanji Kun dan Odin. Odin tu memang dia. Yes. Semalam Macam tak ada sebut. Okay. First place. Hari tu. Hari tu semi-final Odin dengan Sanji Kun. Oh ya. Top 8 semalam. Top 8. Okay, first place. Ini dia Lama dia fikir. lama lah. Dia sana nak kata dia susah nak lawan ni. Tapi banyak juga orang ni. Bagi nama lah, dua. Dua top one lah boleh lah. Paul. Okay. Cincai lah yang penting. Kan? Cincai finalis. Lepas tu menang. Combo tak apa-apa betul menang. Lepas tu sini. Kenal tak? Kau kenal tak? Ni. Crimson. Crimson Opal lah. Yang dua tu. Mana dia? Crimson aku banyak kat kali kalah. Dah dua champion berclashing. Tapi ni nak bagi tahu secret sebenarnya. Crimson ni dia Dr. Jekyll Mr. Hyde.
Yes. Jekyll, Mr. Hyde. Dia Jekyll, Jekyll. high-end Jekyll. Because dia kalau macam dia tengah judge, dia tengah tu semua, dia tak boleh fokus. Oh, bukan dia mengendap ah. tak. Dia bukan jenis macam tu. Kalau dia tak ada involve apa, dia fokus main kan. Yang tu actually tengok mata dia sebelum launch tu pun dah takut Yang ni dia ada korang try jumpa dengan dia. Nanti korang Saya tambah sikit. Kalau time pinang okey. Maaf. okay. Alright. Dah lapar, makanlah Kinder Bueno. Ui, Kinder Bueno. Kan tu iklan Kinder Bueno kan. Betul. Hanan ada question lagi? Okay. So since you just came back, so what is your future? What you want to? Aku ada. Aku sikit soalan dia. Kau baru balik Japan. Sekarang ni apa preparation kau untuk sikap? Untuk sikap G2 this coming November. Ada G1. maybe more fokus dekat string launcher kot. So itu hari time ada si Rafi. Itu hari dekat bawah ada seorang player tu. Dia self proclaim dia nombor 1 Japan. Nombor 1 Japan string launcher. Dia pakai string. Dia si Wolf. Actually tak ingat, maybe 9 ke apa kan. Under needle. Lawan dengan Wizard. Menang 360 free ball. That's crazy. Lepas tu menang. Dia menang pusing masih laju lah. Gila. Macam guna string si Wolf tapi dia tarik gila. Gila kau macam nak bunuh orang pun. Tapi kalau dia nombor 1 Jepun, asal dia tak wakil Jepun? Dia self-claim. Yes. Sebab tu lah sebut self-claim. Apa ni? Okay. Tapi tengok dia tarik tu macam nak bunuh orang pun. Okay. Itu aku macam last funny question Last funny question. Do you feel proud you've been recognized by other country of your smirk? Yes. Nak kata proud tu taklah proud, tapi famous kejap okey lah. That's what I'm looking for. Nampak dekat Facebook group semua nampak. Yang international punya. Dia orang pun kira suka jugalah. At least ada fun interaction betul. dekat YouTube. Tak naklah Okay lah, because surprisingly kalau tengok semua muka serius bagus lah. Macam ni in the World Championship Akmal never he just like macam tu Rafi, kalau kita pergi wakil Malaysia mesti buat itu jadi hutang. Guys, dah 34. Oi, sorry. Okay. Thank you so much Akmal for coming, sharing your experience, and congratulations for becoming 2025 G1 champion. Represent Malaysia. Woo! And we are hoping that you would still be fighting for C Cup nanti. Yes, C Cup. Tapi of course all the bladers pun upgrade juga. G1 kalahkan Akmal. Kalau nak pergi ke C Cup, everyone is invited. Yes. Okay, challenge the king, the king of Malaysia I will be for 2025 as well for the Crimson G1. nak pergi C Cup lah ni, Crimson ke Fadil? Oi, ada rezeki. Okay. Ramai Ya, insyaAllah. Alright. Okay. So, your quote. My quote. Okay, my quote for today's quote. If your bay fly out of the stadium, maybe they just wanted freedom. Ini Sido je. Dia banyak abuse bay. So that's all. Thank you so much. Okay. Guys, don't forget to subscribe and hit the bell notification button. And then we have lots. Belly button. Not his belly button. Jangan button. Haram. Bell button. And we have a lot of content now coming up in dekat YouTube. We have Amar with his vlog. Amar pun ada buat review. Yes. And also dia juga ada. And sometimes we do live during our competition as well. Live during competition.
and then check out our TikTok, Facebook as well, and Instagram, because dekat Instagram, Facebook and TikTok he also post other contents like analytics, Beyblade analysis. Hari tu combo yang ada kat Jepun, all the champions pakai, dia ada post. Very good information. Shout out to Ama, our social media boss. Woo, we love you, Ama. And juga thank you so much for Grobo Cafe for allowing us to use the place. And Don't forget about Psycho Production. Psycho Productions. And of course our behind Kudu Production all the also. crews, correct. And then Yuzito and Beyblade Dark. Don't forget. Alright. And of course, don't forget that to watch our episode in the next episode. Episode 13. Episode 13, yes. Okay, we have a very special guest as well, episode 13. Yeah. And this has been episode 12 of Membebe Podcast. See you. Thank you. Bagaikan ribut taufan dalam arena panas, marah kapi dalam tangan dari